إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله يتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منح للسالكين بمنهاج العابدين. Kau masuk tamu. Lihat, lihat. Wa akramahum bi karamihi wa faidi rahmati bi ihya'i ulumuddin. Wa huma min aini syari'ati al-Muhammadiyah wa tariqatil Ahmadiyah. ومن حالان من مناهل المتقين وأوضح المشكلات الكتاب والأحاديث النبوية وآثار الصالحين وأقوال العلماء الراسخين العارفين والصلاة والسلام على القائل علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وهم في أمتكم خبرا كهذا فقال لا بل ولا من السابقين. Kata penterjemah kata ni, yang menterjemahkan kitab ni apa? Ialah Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ya. Bismillah, kalau kita lihat situ, bab pada bismillah tu tuan-tuan tengok dia ada panjang sikit kan. Ya, panjang gitu. Dia macam bab biasa tu. Dia ada panjang. Pangkal tu terik. Itu sengaja gitu. Bukan. Itu isyarat kepada aliful an mahzufah. Ya. Asal dia kalimah bismillah bi ismillah. Ismun makna nama. Jadi bubur dengan ba bi ismillah. Ya. Jadi oleh kerana kasratus isti'mal, banyak penggunaan bismillah. Ya, nak buat tu baca bismillah, nak buat tu baca bismillah, maka diringkaskan, dibuangkan alif bi ismillah tu, terus dia baca bismillah. Maka oleh kena alif yang dibuang tu, hamzah tu, dia ambil 2/3 rumah alif, dia letakkan di pangkal ba. Sebab tu bab bismillah tu panjang. Kalau kita kata ni saja, kan, tu bukan saja tu. Ada isyarat alif al-mahzufah dia. Alif atau hamzah yang dihazab. Sebab apa? Sebab apa dihazab, dibuang? Kasratus isti'mal, kena banyak sangat digunakan bismillah. Sebab sebut dalam hadis Nabi SAW, kullu amri zibalin la yubda'u bi bismillahi fahu aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang tak dimulakan dengan nama Allah, maka pekerjaan itu tidak ada keberkatan dia. Ya, itu pentingnya. Ni kita buat tapi ikut hukum lah. Ya. Bismillah ni hukum yang 5. Kalau benda tu wajib, wajib baca bismillah. Kalau benda tu sunat, sunat baca bismillah. Kalau benda tu haram, haram baca bismillah. Jangan diminum arak pula dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kacau je. Atau diisap rokok dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu dia kena hukum. Kalau hukum benda tu haram, hukum dia haram. Kalau hukum tu wajib, maka wajib bismillah. Ya, Fatihah wajibkan sembahyang, maka wajib kita baca bismillah. Dan itulah yang lain ni lah. Habis tu. Kemudian dengan nama Allah. Allah tu ialah nama. Ya, Allah tu ialah nama. Nama bagi siapa? Bagi zat yang wajib wujud. Zat yang wajib kewujudan dia. Ya. Nama bagi zat. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama bagi sifat.
Jadi nama terbesar itu ialah Ismuz Zat. Ya, Allah dipanggil Ismuz Zat atau dipanggil Sultanul Azkar. Kalau dalam zikir, raja segala zikir, ialah kita sebut nama Allah tu paling besar kali. Ya, sebab nama dia menunjuk pada musamma, pada zat. Bila zat dia yatasif, dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dia. Ya. Dengan nama Allah, kemudian Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Sayyidina Ali kata kalau aku huraikan bismillah ni sampai kiamat pun tak habis. Sebab 104 buah kitab dia masuk dalam Quran punya makna, habis semua dia tu. Dalam Quran dia masuk semua makna dia dalam suratul Fatihah. Dan surah Fatihah tu termasuk dalam ba' bismillah tu. Ya. Ba' bismillah tu isyarat bi kana makan wa bi yakunu ma yakun. Dengan aku ada segala benda yang ada, dan dengan aku akan berlaku dan ada benda yang akan ada. Benda yang telah, sedang, akan datang, semua muqayyadun billah, terikat dengan Allah Ta'ala. Itu perlu dipandang dan tu. Tu. Habis dah tu ya. Ni ada pula orang kata tak boleh zikir Allah. Allah ada ke? Ya, ada lebay. Pangkat doktor dia kata tak boleh zikir Allah, tak ada makna mungkin. Ya. Habis dalam Quran sebut kulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Tu apa benda tu? Kul fi'il amar tu. Kata olehmu Allah. Tuhan sebut dan zikir olehmu, sebut akan nama Allah Ta'ala. Ya. Dan ayat lain pula Tuhan sebut ya, waskurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Waskurisma rabbik, sebut oleh kamu akan nama Tuhan kamu. Allah tu nama je apa? Kalau itu boleh tak tahu berat. Macam mana dia dapat doktor tak tahu kan. Ya, suruh dia doktor jadi doktor haiwan ni. Ya, suruh jadi doktor haiwan senang. Macam-macam dia orang. Habis tu ya. Kemudian Ar-Rahman, itu nama sifat ya. Nama sifat. Apa makna dia? Al-Mun'im bijalailin ni'am. Tuhan yang memberikan nikmat yang kasar-kasar. Adapun Ar-Rahim itu Al-Mun'im bidaqaiqiha. Tuhan yang memberikan nikmat yang hebat-hebat, yang seni yang hebat. Jadi Ar-Rahman ni ya, nama tadi khas ya. Allah tu nama dia khas ya, dan dia pun tidak boleh dinamakan dengan yang lain ya. Itu nama bagi zat. Jangan dinamakan anak kita Allah. Ada dulu cerita dia nama tu, dia namakan dia dergil, dia nama anak dia Allah. Api lagi langit turun kan, sup angkat tu budak hilang tu. Tu ada cerita dalam riwayat kitab pula para ulama sebut. Kemudian Ar-Rahman ini dia panggil umum pada makna, khas pada lafaz. Ar-Rahman lafaz dia khas, makna tidak ada, kita tak dibenarkan kita menamakan nama kita dengan Ar-Rahman. Rahman tahu dia, kecuali kita isnad, sandarkan dengan nama hamba. Abdul Rahman mana hamba bagi Tuhan yang bersifat dengan pemurah. Itu tak apa. Nak pakai Ar-Rahman saja tak boleh. Makna dia lafaz umum, lafaz dia khas, makna dia umum. Apa makna dia? Umum. Mana Tuhan beri habis. Di dunia ni Allah berikan. Semua Tuhan beri. Sama ada yang beriman atau tidak. Sama ada yang Islam atau tidak. Sama ada yang beramal atau yang maksiat. Semua Tuhan bagi. Ya, dunia ni, atas dunia ni Tuhan lambat habis. Orang kafir dapat, orang Islam dapat, orang taat dapat, orang maksiat dapat. Semua Tuhan beri. Sebab apa? Di anna dunya la qimata laha. Sebab dunia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Ya. Nilai dunia ni disebut dalam hadis baginda SAW, "Lau kanatid dunya tazinu indallaha janaha ba'udah, ma sakal kafira jur'ata ma'in." Kalau ada harga dunia ni daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat itu, kalau ada harga dunia ni sebelah sayap nyamuk berat dia, masakal kafira jur'ata ma'in, Allah Ta'ala akan beri menatang kapi itu wala seteguk air. Sekarang kapi dapat seteguk air tak? Darat laut habis sapu.
Sebab apa Tuhan bagi tu? Li'anna dunya la qimata laha. Dunia tak ada nilaian untuk Allah Ta'ala. Ya, tidak ada nas daripada Quran, tidak ada hadis sahih yang mengatakan dunia ni hebat, tak ada. Ya, yang ada Quran sebut apa? Samanan qalila mata'un qalil. Dunia ni benda yang sedikit daripada benda yang sedikit. Ada? Tu Tuhan sebut. Sebab tu bila Tuhan sebut dunia ni kecil, kita pandang dunia ni besar. Ya, benda besar kita pandang kecil, benda kecil kita pandang besar. Sebab apa kan? Pokok sebatang dia nampak 3 kan. Kes apa tu? 3 botol dia minum. Ya, keling minum sebotol, dia minum 3. Ya, dia jalan nampak, oh pokok tu 3 batang lah. Hei, sebatang lah kata. 3 dia mabuk. Ya. Orang yang mabuk dia takkan dapat memandang tepat benda tu. Quran kata, hadis kata dunia ni sedikit, dia nampak besar. Itu tanda dia mabuk. Rohani dia mabuk, bukan luar dia mabuk, rohani dia. Dan rohani ni kalau dia tak normal tuan-tuan, bahaya kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab kita kecil benda yang Tuhan kecilkan, besar benda yang Tuhan besarkan. Sebab tu kalau kita pandang dunia ni besar hebat, tu kita cari naas lagi. Ada dunia tak apa. Sahabat Nabi ada yang kaya-kaya tuan-tuan. Ya. Tonton kat rumah kuda dia berapa ekor? Ada kuda? Kuda pun tak ada, ekor kuda pun tak ada. Sahabat Nabi satu peperangan boleh bagi 700 ekor kuda. 700 boleh bagi kan? Dia bagi pertama sebab dia ada. Tapi dunia dia tak masuk dalam kalbi, dia tak luau. Lepas tu dan doa kita, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ni di tapak tangan aku saja. Jangan kau masukkan dunia dalam kalbi. Kita masuk dunia kalbi, habis kan. Nanti suara masjid pun tak dengar, dia tak nampak ni. Dia berambat ke sana, berambat kemari kan. Tu. Sebab benda bila besar dia duduk di mana? Ya. Benda kalau besar dia akan duduk di kalbi. Sebab orang kalau dia apa? Dia kasih orang tu, kau jangan takut, kau ada dalam hatiku. Mana dia kasih? Dia besarkan orang tu. Tapi kalau dia menyampah kau nanti, kau jangan tergege-gege, kau tak ada dalam hatiku lagi. Itu dia menyampah tu. Ya, tempat letak kalbi. Sebab tu zikir kalbi Allah. Allah jangan putus. Ya, zikir nafas. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap lamha kelipan mata, setiap nafas, ulama suruh kita ingat Allah Ta'ala tu. Mulut tak tutup jalan, tak berdalam jalan. Allah, Allah. Ya, mula-mula dia lalai. Lama kita bawa, diingat. Supaya apa? Tempat kalbi ni tempat yang paling besar. Letak dia. Letak ingatan, tawajuh, hadapkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Tu baru dia akan terbuka nanti. Allah Ta'ala akan bukakan berbagai-bagai keistimewaan, makrifat dan sebagainya. Ya, turun naik nafas tu iringkan. Kena lupa kan, tarik balik. Ya, Allah, Allah. Nak kerja buat, kerja macam biasa, pergilah. Nak pejabat ke, nak meniaga, kau nak jadi jutawan tu, pergi, tak ada hal. Yang ni kalbi kita jaga. Jasad kita dengan makhluk tak apa, kalbi jaga sebab dia benda mahal. Dia yang layak menerima talaki pancaran nur makrifat daripada Ta'ala. Ada pun jasad ni tak ada apa, kan? Tunggu liang lahat ni besok sampai. Habis. Kunat Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim, mana Tuhan memberikan nikmat yang khusus. Orang beriman, makna dia khas, ada pun lapas umum. Kalau kita nak bubuh nama Rahim pun tak apa, tak bubuh Abdul pun tak apa. Ya, ada pun makna dia khusus. Makna dia al-mun'im bidaka ikihah, memberi nikmat yang hebat-hebat di akhirat, khas pada orang beriman saja. Ya, orang kafir tak apa, orang kafir tempat dia dah siap. Ini di antara apa? Sedikit maknanya penghuraian masalah basmalah. Bismillah yang kita baca tu besar dan mana membuka maknanya pintu jalan kita untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian alhamdulillahillazi manaha lis-salikin biminhajil abidin. Kemudian aku mulai menterjemahkan kitab ini. Kata siapa ni? Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ya. Tu siapa tak kenal Syekh Daud kan? Ulama besar Fatani ni. Orang alim besar, punya karamat banyak. Dan sampai Allah Ta'ala muliakan makam dia pun bersebelahan dekat dengan makam Ibnu Abbas. Ya, kalau pergi Mekah kan ada satu, tapi Wahabinya dia tukung habis, tak pergi orang nampak. Dia tutup habis. Tempat tu nak ziarah, tempat tu makam besar tu. Makam ia telah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya, yang dijamin syurga, dan dia mendapat terus doa yang hebat dalam tahnik baginda SAW. Kita bila budak kecil kan, kita sunat tahnikkan dia, belah mulut kan, belah mulut. Kita kadang belah mulut tak buat, dia belah kek punya. Dia kena nak hantar ke darah gitu. Orang Melayu orang dia apa, hantar ke darah gitu. Jadi belah mulut. Bila belah mulut tu doa Rasulullah tu. Dia kan ada belah mulut budak kan, kita kunyah tamar tu, kemudian ambil sikit masuk ke dalam, tolak ke langit-langit, baca doa tu Rasulullah baca, Allahumma faqihu fid din wa alimhu fil Quran. Ya Allah, jadikan budak ni alim dalam hukum hakam dan alim dalam bidang tafsir. Sebab tu tafsir Ibnu Abbas diraikan oleh para sahabat, ya. Jadi anda nak cerita Ibnu Abbas punya karamat, ya, dia punya kelebihan. Maka Syekh Daud ni makam dekat situ tuan. Allah pilih ni. Lepas tu tuan-tuan kau tengok kitab Syekh Daud Fatani kan, semua khatam dia di mana? Masjidil Haram. Aku menghabis kitab ini waktu sekian-sekian dalam Masjidil Haram. Apa kitab Syekh Daud? Orang buka kita Arab, Ustaz Jawi dibuat, habis khatam. Apa punca itu? Apa punca dia? Punca dia tidak balik, berazam memutuskan dia tak balik lagi Fatani apabila rahsia dia terbuka. Ya, rahsia dia terbuka. Apa rahsia dia? Dalam sufitan dia ada satu kaedah dipanggil ahlil khutwah. Orang yang bumi ni dia berlangkah selangkah. Jadi Syekh Daud Al-Fatani ni karamat dia ni, pagi dia alim, lembu mak dia siap, kejap lagi sup pergi Mekah. Selangkah je. Dia mengaji, lepas tu petang kan dia balik. Orang sambung satu tak tahu. Seorang tak kenal dia. Dia tutup benda tu. Akhirnya nak jadi cerita, bila orang pergi ke Mekah musim haji, tengok dia ada kat sana, orang kampung ni nampak terperanjat. Daud, bila kau sampai sini? Dia kata. Sejak orang tahu je terus dekat. Dia putus, dia takkan balik lagi Fatani. Itu arif billah. Sebab apa? Dia takut sangat kemasyhuran. Dia takut sangat orang puji dia, dia takut sangat orang tahu rahsia dia tadi. Ya. Kalau orang sekarang jangan, wah hebat kau, tahu tak apa tu. Wah. Awak ni hebat dia. Orang baru kenal saya siapa? Itu besar syaitan mungkin. Ya, kalau punya tu besar syaitan. Wali-wali dia tutup kan, dia tak nak tahu. Sebab kita kalau nak dapat betul-betul makrifat yang sebenar dengan Tuhan, kita kena bubur dalam kalbi dia, aku tidak minat dikenal. Kita kena bubur tu. Tidak minat glamour. Kalau nak cari glamour, lebih baik cari ikan glamour. Tuan boleh goreng, boleh masak sup lagi sedap. Kalau dalam hati kita ada asrat nak glamour je, nak masyhur, nak tutup, Tuan tutup pintu makrifat. Takkan nampak. Sebab bila kita nak glamour, dalam kalbi dia orang, dalam kalbi dia orang, aku nak cari biar orang pandang aku hebat, biar orang masyhurkan aku, biar orang angkat aku. Itu dia panggil tufuliyah, kebudak-budakan. Orang ahli sufi panggil budak beringus. Orang tak kenal Tuhan. Orang kalau kenal Tuhan, kalbi dia takkan berpaling pada makhluk lagi dah. Itu kalau dia kenal siapa dia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Siapa yang kenal Tuhan, man arafallah, siapa betul-betul kenal Tuhan, jawab dia apa? A'rada qalbi anil khalaik, terpaling hati daripada makhluk. Sebab apa? Tidak ada zat paling hebat, tidak ada zat yang paling sempurna. Kita maju suludian kan, segala sifat kesempurnaan siapa punya? Dia. Segala sifat kekurangan siapa punya? Makhluk punya. Maka kalbi insan, dia jatuh pada benda hebat ke benda tak hebat? Nah, kita letak satu kenderaan harga dia 6 juta, satu lagi harga dia 3,500. Ambil lah tuan nak pilih mana. Kita nak pilih mana tuan? Yang juta lah, takkan nak pilih yang 3,000. 3,000 jangan jalankan, tayar tercabut lah. Maknanya kalau letakkan emas dengan batu, kita nak pilih mana? Orang akan pilih benda berharga. Itu satu contoh. Bermakna kalbi insan ni, dia akan jatuh hati pada benda hebat. Sekarang siapa lebih hebat makhluk dengan Tuhan? Kita nak tanya, kau kenal tak Tuhan? Kalau kau kenal Tuhan, kenapa hati kau berpaling pada makhluk? Kau rasa hebat makhluk, kau takut pada makhluk, kau cinta pada makhluk, tu bohong. Kalau betul-betul kau mahabbah kenal dengan Tuhan, hati kau tak akan berpaling selain daripada Allah Ta'ala. Itu kaedah dia. Maka sebab apa dia tak berpaling? Sebab dia kenal. Ya. Kalau dia tak kenal, dia pusing dia tak kenal. Kalau dia kenal, yang mana dia berasa punya. Seorang bos besar, ya, semua kenal dia ni, hebat. Tiba-tiba ada budak baru masuk pejabat tu duduk. Dia duduk sebelah bos minum air. Dia tanya buat diusik. Kau di mana-mana? Dia membuat. Orang lain semua ada syarat.
bos lah, bos tu kan. Orang kata lain tu bos. Lama dia tahu je, oh bos, baru senyap. Minta maaf tuan ni. Bila dia tahu saja, berubah tak? Berubah. Tak tahu tadi, berubah tak? Dia tahu, dia ingat orang mana je. Kodok mana je. Dia main ke Kuwait dia. Bila orang tahu tu bos besar. Baru terperanjat. Oh bos baru senyap. Minta maaf tuan ni. Bila dia kenal. Punca kenal. Tak kenal dia tak cinta. Tak kenal dia tak takut. Ya. Orang duduk di bandar dan dia tak pernah dengar nama harimau. Contoh ialah tak pernah dengar. Tuan-tuan bawa dia masuk hutan, bila harimau mengaum dia lari tak? Ya? Dia lari tak? Tak lari. Dia tak kenal harimau. Suara apa tu dia? Harimau dah datang dekat nak terkam dia. Wih, lawa lah, belang-belang ni. Rupa harimau nak faham dia. Sebab apa? Tak kenal. Itu penting kenal. Sebab itu Ibnu Abbas tafsirkan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepadaku. Liya'buduni itu Ibnu Abbas tafsirkan ai liya'rifuni, supaya mereka mengenal akan daku. Tuan kata. Sebab apa? Tu rahsia kenal. Uhibba an u'rifa fa khalaqal khalaq, aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Jadi kita ni hamba yang fakir, yang hina ni, yang menompang muka bumi Tuhan ni, ya, yang tarik kita duduk pun kita tak tahu berapa lama. Tu handal tak handal kita kan? Dia handal, tanya tarik kau mati bila? Saya tak tahulah. Kau punya apa? Tarik pinjaman umur pun kau tak tahu. Ya, tu. Dia suruh Tuhan suruh kenal kita. Sebab bila dia kenal, masya-Allah, dia berkait dengan syariat. Segala hukum hakam, segala perintah Tuhan, segala larangan Tuhan akan beres, dibuat dengan cantik, dibuat dengan lazat, diamalkan dengan rasa seronok. Bila dikenal Tuhan. Sebab bila dikenal Tuhan, akan jatuh cinta qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Confirm. Siapa yang kenal Allah Ta'ala, confirm dia akan jatuh rindu yang kuat dengan Tuhan. Dan kerinduan dengan Tuhan akan menanamkan kasih yang kuat. Dan orang bila berkasih, apa saja arahan kekasih dia buat tak? Dia buat. Tapi kena kenalan tuan ni. Kenal sebagai kenal yang sungguh. Itu rahsia pengenalan tuan ni. Ya. Baik. Sekarang jatuh hati kita tengok. Dalam keadaan kita apa? Jubilatil insan yuhib ila man ahsana ilai. Diperangaikan manusia tu, dia akan jatuh hati kepada orang yang sangat memberi perhatian kat dia. Susah dia dibantu, apa kena dia fokus sebagai orang tu akan jatuh hati tak? Jatuh hatilah. Ya. Kita kalau orang selalu tolong kita masalah, dia tolong. Tak apa tuan, tak apa saya bantu. Oh, kita pun suka kat dia, sebab apa dia selalu bantu. Maka dalam konteks ini, siapa yang lebih daripada Allah Ta'ala yang bantu kita tuan? Ya, dua nikmat yang kita fikir ulama kata, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat ijad, mana Tuhan taksiskan kita pada azal sebelum ada makhluk. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Ketika adalah Allah sedia kala, ketika itu satu makhluk tak ada, Tuhan taksis. Apa taksis? Ta'aluk iradat at-taksis. Dia menentukan azali. Ta'aluk tanjizi qadim bagi iradat, dia panggil taksis. Tentukan si fulan sekian tempat lahir, si fulan semua termasuk kita. Besar tak nikmat tu? Besar. Kalau kita tak ada dan senarai taksis Tuhan, kita pun tak nampak dunia. Itu nikmat pertama tu. Ya, Tuhan senaraikan kita sebagai penumpang sementara di dunia ni. Itu nikmat besar lah. Ya. Dan kita akan balik-balik kan. Jangan kita nak lama-lama, tak ada siapa nak duduk lama-lama kan. Ya, nak duduk lama kata dunia ni. Tuan cinta Rasulullah tak? Cinta kan? Rasulullah dah balik. Sahabat cinta tak? Sahabat dia tak sekarang? Tak ada dah balik. Tabi'in dah balik. Semua dah balik. Kita bila lagi nak balik? Alamak, projek tak balik lagi. Ya, kalau betul kita, sebab tu ulama kata siapa yang kenal Tuhan, dia cinta kepada balik nak menghadap Tuhan. Cuma minta mati jangan, sebab sementara umur ni kita boleh meningkatkan amal sah, tambahkan amal salih. Ada pun nak jumpa tu yang mana nak jumpa. Ya, kasih kepada mati dengan mana apa? Kasih nak bertemu. Tapi memandangkan kalau mati kita rasa tak cukup amal, itu pula kita takut. Ya. Kita minta, ya Allah panjangkan umur kami nak buat amal soleh, nak pertingkatkan. Itu tak apa. Ya. Itu maksud dia apa? Tuhan bagi pinjam nikmat ijad. Yang kedua imdad. Nikmatul imdad. Ya. Nikmat bantuan. Senapas demi senapas tadi. Ya. Tarik nafas, hembus nafas.
tarik nafas, hembus nafas. Tuan-tuan ada campur tangan tak tu? Tak ada. Kita tarik nafas ya, kita lepas, kita campur tangan tak? Kita boleh ejar sikit kan? Dia tersumbat, dia kerang, ngelupa je kan? Ya? Pergi awak jantung dan tengok. Oh, situ tengok suspense semua. Bila dia loro tegak dah habis, qalu innalillah kan? Walhasil akhirnya dia akan berhenti juga sampai masa dia akan berhenti. Itu makna nikmat ijad, Tuhan mengada, dan imdad. Itu nikmat besar ya. Maka oleh kerana itu kita bersyukur, kita guna pakaikan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Habis tu ya. Dan kami menterjemahkan kitab ini, kata Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, dengan nama Allah Tuhan yang amat murah bagi segala hambanya. Di mana? Di dunia ni semua dia bagi ni ya. Lagi kasih sayang ia bagi segala hambanya yang mukmin atau khas. Di mana? Di akhirat. Bermula segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberi hamba itu yang salikin dengan minhajul abidin. Hamba yang salik ya. Salik mana apa? Orang yang memperjalankan rohani dia untuk sampai kepada makrifat yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memberi bagi hambanya yang salik dengan minhajul abidin. Kitab Minhaj ni ialah kitab karangan terakhir Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Minhaj mana anak bungsu, tu Minhaj. Mana dia punya kelebihan tu banyak dalam tu ya. Minhajul Abidin. Minhaj mana kurikulum. Orang nak jadi hamba Tuhan ni, kurikulum ni akan susun dalam ni. Dan secara kasar ni dia akan sebut 7 akabah ya. 7 akabah, 7 ranjau kita kena selesai. Barulah kita betul-betul masuk lain yang diaku sebagai abid, mana hamba yang sebenar ya. Akabah pertama apa tuan? Dia akan sebut sini akabatul ula wa hiya akabatul ilm, akabatus saniyah wa hiya akabatut taubah, dan seterusnya. Akabah yang pertama, ranjau pertama kita kena selesai ialah akabah ilmu. Mana kita nak pergi ke mana pun, nak buat apa dunia akhirat pun dia kena ada ilmu. Nak ibadat dia kena ada ilmu. Dia tak kenal Tuhan, dia tak akan menghadapnya. Dia tak tahu buat ibadat, tentu dia tak akan buat dia pun tak jadi. Amal ilmu tu penting. Tu akabah pertama. Sebab tu orang kata dia nak Islam, dia nak kasih Tuhan, tapi tak nak belajar, tak apa. Dia mesti ilmu tu nur pertama sekali. Lepas tu dia nak menghadap, nak betulkan dukan, dia kena bersih kesilapan-kesilapan dia, akabatul taubat. Semua akan dibincang belakang. 7 akabah ni bila kita selesai, baru dia benar-benar diiktiraf kita sebagai ibadullah, hamba Tuhan yang sebenar. Itu makna. Jadi kitab ni dia akan susun benda itulah. Habis. Kemudian wa akramahum bi karamihi wa faidi rahmatih bi ihsanil ulumiddin. Bi ihya'il ulumiddin. Dan dimulakan mereka dengan anugerahnya dan dilimpah rahmatnya dengan Ihya Ulumuddin, kitab besar Imam Ghazali Ihya ya. Keduanya itu karangan bagi Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Hujjatul Islam dan imam tu pangkat dia tu sekurang-kurang dalam hadis dia gapas 300,000 hadis. 300,000 hadis hafal. Itu Imam Ghazali tadi. Hebat tak hebat Imam Ghazali ni? Kita apa 30 hadis pun bertukar. Pusing mana pangkal mana ujung jangan. Ni 300,000 hadis bukan calang-calang tu. Kemudian wahuma min aini syariati al-Muhammadiyah wa tariqatul Ahmadiyah wa manhalani min manahilil muttaqin. Dan kedua ini setengah daripada apa? Ainus syariat Muhammadiyah. Mana ain diri syariat Rasulullah, agama Islam itulah yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan setengah daripada tariqah Ahmadiyah, mana perjalanan yang dibangsakan kepada Ahmadiyah, mana Nabi-Nabi juga. Nama Nabi di langit Ahmad, di bumi Muhammad, di bawah nama Muhammad, di atas nama Ahmad. Banyak nama Nabi. Yasin, Taha, itu semua nama Rasulullah SAW. Bashir, Hashim. Dan keduanya itu perhentian daripada beberapa perhentian orang muttaqin. Mana orang yang bertakwa kepada Ta'ala dipanggil manahil, tempat perhentian. Kita kalau perhentian RNR, tempat ambil bekalan kan, kesiapan kita dan sebagainya, itu tempat perhentian kita nak bawa musafir atau tempat kita. Bermakna dua kitab ni pun besar dah. Ya, kalau Ihya tu kata cukup lah tuan-tuan ni. Mana dalam Ihya ada satu kelebihan dia, kitab Ihya Ulumuddin, dia masuk 3 ilmu sekali tu. Ya, kalau kita mengaji fiqah kan,
Daripada kecil sampai besar dia bahas fiqh sampai habis, 4 mazhab ke apa semua. Usuluddin dia bahas usuluddin dengan khilaf penghapus semua apa habis. Tapi Imam Ghazali dia punya kelainan sikit tak? Dia kumpulkan 3 ilmu tu dalam kitab dia. Kitab Ihya. Kalau tuan-tuan nak tengok Jawi, itu jasa si Abdul Samad Al-Falimbani, dia terjemahkan Jawi dia. Itu pun yang diikhtisar dan diringkaskan Mukhtasar Ihya, iaitulah kitab Sayrus Salikin. Ada 4 robok tu. Dalam kitab tu pertama dibahas masalah usuluddin, yang kedua dia masalah fiqh, dan ketiga dia masalah tasawuf. 3 ada sekali. Tak payah beli kitab banyak, satu kitab tu ada kat situ. Itu contoh dia lah. Itu maknanya keunikan Imam Ghazali. Ulama-ulama ni masing-masing ada kelebihan yang tinggi. Itu dalam kitab tu lah. Kemudian wa awdaha mushkilatil kitabil wal ahadis an-nabawiyah wa asari as-salihin wa aqwalil ulama'i rasiyyin al-arifina. Dan membukakan kitab ni keduanya Minhaj dan juga Ihya ni, dan mewadihkan, menerangkan kesamaran Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan asal dan perkataan sahabat yang salihin, dan segala perkataan ulama yang mahir, yang rasihin lagi arifin. Jadi dalam kitab ni dihuraikan perjalanan yang sebenar, apa dimaksudkan dengan kehendak Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan seterusnya lah. Kemudian wassalatu wassalamu alal qail ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil wa hal ummatikum khabaran kahaza faqal la bal la wala minal umamis sabiqin. Dan dengan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selawat dia ada 3 tuan. Kalau selawat datang daripada Ta'ala, itu dia panggil rahmat. Kalau datang daripada malaikat, selawat, malaikat berselawat pada orang mencari ilmu, contohnya, itu panggil istighfar. Kalau selawat datang kepada kita, itu panggil doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu ada 2 tu. Innallaha subhanahu wa ta'ala yusalluna 'alan nabi. Innallaha wal malaikah. Allah Ta'ala dan malaikat berselawat pada nabi. Maka selawat Allah Ta'ala malaikat sama tak sama? Selawat Allah Ta'ala itu mana? Rahmat. Mencurahkan rahmat kepada baginda SAW tidak putus. Itu waktu kita banyakkan berselawat kepada baginda SAW. Jadi sini ceritakan rahmat Allah Ta'ala dan salamnya atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersabda, ya ulama umatku, kata baginda SAW, seperti anbiya Bani Israel, Nabi-Nabi Bani Israel tu, dengan ulama umat Nabi Muhammad tu, macam kita ulama besar lah, macam Imam Syafi'i, semua imam mazhab kan. Orang yang hebat tu, title dia sama dengan apa? Taraf dia Nabi Bani Israel. Hebat tu Dan lagi sabdanya, dilihat orang di dalam tidur bagi Nabi Musa dan Nabi Isa, disyaratkan pada Imam Ghazali, yakni Imam Ghazali. Maka jawab keduanya, tiada. Tetapi tiada seperti ulama umat ini terdapat segala maknanya umum anbiya yang dahulu. Itu dalam mimpi orang cerita nampak Nabi Isa, Nabi Musa menunjukkan kehaibatan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali tadi. Karamat dia banyak ni Imam Ghazali. Imam Ghazali kan, dia kalau berdebat, dia kalau berdebat kan, dia dongak ke langit kan, dia tengok langit tu penuh tu macam skrin. Kita skrin baru sekarang dia, komputer dulu tak ada skrin kan. Imam Ghazali dah ada dulu, langit tu skrin. Dia nak apa hujah, terbentang ayat keluar. Itu karamat Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Dan banyaklah kelebihan-kelebihan nanti. Dia sikit sebanyak kena tahu juga. Sebelum kita masuk, kita tahu siapa pengarang kitab, bukan calang orang tadi, ulama besar. Jadi Rasulullah SAW sebut ulama umatku ka anbiya Bani Israel, macam nabi-nabi Bani Israel punya standard dia. Bukan macam kita ni ulama besar macam Imam Syafi'i, ulama-ulama besar tu kan, wali-wali besar tu, atau standard gitu. Pernah satu ketika Yahudi dia jumpa Ibn Arabi, ulama hadis dan sufi besar. Dia bacakan hadis ni. Dia kata nabimu bersabda, ulama umat dia ni ka anbiya Bani Israel. Jadi di antara anbiya Bani Israel ada yang boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa alaihissalam, dengan izin Allah Ta'ala dia boleh hidup orang mati dan. Tapi jenis Yahudi ni sampai sekarang, kepala Yahudi ni punya jahat ni dan.
Orang Yahudi ni boleh ajar dia, orang kubur bangun ajar dia boleh ikut. Tidak, dia tak pakai orang kan. Buat mesyarakat dia akal orang kita kan. Yahudi pun jahat. Jadi bila dia datang je, dia jumpa Ibn Arabi, dia bacakan hadis ni. Nabi kamu bersabda, title ulama umat dia sama dengan ulama Bani Israel. Sekarang Nabi Isa boleh hidupkan orang mati. 4-5 orang hidup sana. Satu tu ya, dipikul atas jenazah nak hantar kubur. Nabi Isa doa dia dengan izin Allah hidup, bangun balik kan. Kalau kita bongkar bila lagi kan. Ya, yang seorang tu dah mati 3 hari, Nabi Isa doa bangun balik, hidup balik. Dia tak percaya, dia kata tu kan mati, kata Yahudi jahat. Itu pun mungkin pengsan dia. Nabi Isa kata mai kita pergi kubur Sam bin Nuh yang dah mati 3000 tahun, anak Nabi Nuh. Ni kalau pengsan juga engkau gila lagi. Pergi kubur Nabi Sam bin Nuh. Ibn Arabi pun berdoa, Ibn Nabi pun berdoa. Ya, dia berdoa, dia baca doa semua, ya Allah minta tolong semua kerja tak nak, minta bergegar kubur dan keluar. Lepas tu boleh senyap. Berimanlah kau dengan Isa, dan Isa ni sebenarnya Nabi lagi Rasul, baru dia senyap. Jadi Yahudi ni kalau senyap, suruh ahli kubur bangun ceramah kat dia. Dan setakat kita ni dia akal dia, dan dia kepala jahat Yahudi laknatullah. Habislah tu cerita dia. Jadi bila cerita Ibn Arabi ni, kan Nabi Isa dengan tu dia boleh doa, dan 3 orang di antara dia berkembang biak hidup terus balik. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala, fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa dia nak. Jadi bila dia buat begitu, Ibn Arabi ada pergi kubur. Ya, pergi kubur, dia pun tak kubur, dia bom, dia tak, dia kata kum biiznillah, bangun dengan izin Tuhan, bangun mayat tu, bangun balik, dan baru dia senyap. Dan itu maksud dia apa? Karamat. Sebab tu ulama kata al ulama warasatul anbiya, tu yang ni betul. Mana dia menguasai semua. Nabi Rasul berilmu, dia berilmu, Nabi beramal, dia beramal, Nabi berjuang, dia berjuang, Nabi ada mukjizat, dia ada karamat. Yang ni cari betul. Ini ulama orang panggil solid lah. Dia sebagai waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tu maknanya waris. Dia macam waris pusaka ke, ada makan separuh, ada makan 1/8 kan. Ada makan asabah, begitulah dalam bab perair kan, makan tak sama. Kita ulama ada yang banyak, ada yang sikit, dan begitulah maknanya. Jadi Imam Ghazali ni ada ceritakan di awal kitab dia tadi apa? Seorang mimpi sehingga Nabi Isa tunjukkan tak ada dalam umat macam kealiman itu Imam Ghazali. Kemudian wa ala alihi wa ashabi nujumul hidayah ala masyara syahirun haqiqata tariqatul khidmati rabbil alamin. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya, ya, selawat tu. Selawat kepada ahli keluarga Nabi, selawat pada sahabat, dipanggil ala sabilit tabak, atau jalan ikut. Kita nak terus tuju tak boleh, ya? Allahumma salli ala Sayyidina Abu Bakar, atau tak boleh. Dia kena selawat atas Nabi dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ikut belakang, wa ala alihi wa sahbihi, dan seterusnya. Kalau nak terus tu tak boleh, dilarang. Man terselawat khas pada Nabi, kemudian ikut belakang tu tak apa. Ahli keluarganya, para sahabat ni. Yang semua ni dipanggil nujumul huda. Ia telah sebagai penunjuk atau bintang selamanya membukakan hakikat tariqah, ada jalan khidmat kepada Tuhan sekalian alam. Itulah peranan ashab. Sebab tu Rasulullah banyak ada hadis memberikan sanjungan kepada, ya, para sahabat yang menggalang ganti perjalanan menyebarkan Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, ashabikan nujum bi'ai muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambillah mana satu, nak ikut siapa pun, asal kamu dapat petunjuk dan hidayat. Sebab sahabat ni orang hebat-hebat dan yang Tuhan pilih, ya, menyertai Nabi dalam, ya, siri besar menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Habis wa ba'du. Dan kemudian lepas itu, fahazihi turjumatul muallif radhiyallahu anhu wa huwa sayyiduna al-imamul ari rabbani al-arimus samadani qutubul wujud sahibul kashf wasyuhud hujjatul islam wa mahjatil lati yatawassalu ila daris salam. Dan ada pun kemudian daripada itu, selepas daripada baca basmalah, hamdalah dan selawat kepada Nabi SAW, inilah terjemah bagi muallif pengarang radhiyallahu an, iaitulah penghulu kami
imam yang arif rabbani, lagi pula yang arif samadani, kutub zaman dia, iaitulah yang mempunyai kashfin dan syuhud, mempunyai darajat kerohanian tinggi, mukasyafah dia dengan Tuhan dan syuhud sentiasa dengan Tuhan. Itulah Hujjatul Islam, ya, Imam Al-Ghazali. Dimasyhurkan ulama alam ini dengan Hujjatul Islam, dan tempat ambil dalil yang menyampaikan kepada negeri Darussalam. Siapa nama? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Imam Ghazali nama jabatan Muhammad. Bapa dia Muhammad, datuk dia Muhammad. Masya Allah, ya. Lampau mereka ni apa? Kasih kepada Rasulullah SAW, ya. Dalam hadis Nabi kata apa? La yamassamu, tidak akan menyentuh api neraka itu mereka yang ada kasih kepadaku. Sebab lazim daripada kasih apa? Dia akan ikut perjalanan bagi dia salam, ikut sunnah. Man tamassaka bi sunnah tidak khala jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, maka jaminan syurga lah untuk dia, kan? Jadi kasih itu penting. Sebab tu tuan-tuan, kalau berselawat gunakan salatul iskin, ya, salatul iskin. Apa salatul iskin? Selawat lapas tak apa. Pilihlah nak buat selawat azimiyah ke, nak buat selawat sultan, nak buat selawat apa ke, ibrahimiyah, selawat apa, pendek panjang tak ada masalah, buat. Tapi rahsia dia tu iskin, rindu. Kita selawat tu rasa kita rindu dengan Rasulullah tu kena kuat, ya. Sebab mana budak-budak kita main selawat tapi dia rasa dia macam rindu kuat, itu nak terbuka. Awal-awal terbuka, tidur dia akan mimpi Rasulullah SAW, ya, dan seterusnya lah. Dia selawat dengan banyak. Selawat tu kita rasa, kurang-kurang pun kata ulama, kau bayangkan kau selawat kau duduk dekat makam Rasulullah SAW, macam mana rasa, ya? Ataupun duduk kat Siabi masjid ujung Nabi, rasakan Rasulullah di depan, macam mana rasa? Ada sentuhan dalam yang paling penting, ya, mahabbah yang kuat kepada baginda Islam. Dia akan buka, Allah akan bukakan berbagai-bagai futuhat itu. Dan telah ambil dalil, ya, menyampaikan kepada Darussalam. Itulah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, iaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya, At-Tusi. Itu tempat Ghazal. Maka adalah radhiyallahu an Imamul A'zam dan Maqamul Asma', ya, dan segala karangannya kutub fiqah. Maka itulah asal yang amat besar. Ilmu fiqah pun besar, dan wasit, wajiz, basit. 3 kitab besar tu ada sanad Imam Syafi'i. Besar ni Imam Ghazali ni. Segala kitab fiqah ni, dan asal bagi segala kitab Syaikhain. Asal segala kitab 2 syekh yang besar dalam fiqah. Siapa dia? Al-Imam An-Nawawi dan Imam Rafi'i. Itu 2 syekh. Kalau dalam hadis Syaikhan, Bukhari Muslim. Dalam fiqah Syaikhan, iaitulah Nawawi An-Rafi'i. Maka ialah pohon tempat pengambilan yang amat besar, dan dipanggil minhal, kutipan yang amat manis. Istimewa pula Ihya Ulumuddin, yang menghidupkan segala hati yang mati, tempat kembali pekerjaan yang dicerita atasnya di dalam amal, dan mulazamah akan dia oleh empunya kulub, mana orang yang hidup akan batin hatinya. Dan demikian lagi segala karangannya, ya. Maka demikian itu adalah menunjukkan atas besar kadarnya, dan demikian itu menunjukkan besar kadar barang yang dilihat di dalam tidur orang yang salihin, yang adalah di satu suku daripada beberapa suku nubuah pada benarnya daripada sabda Rasulullah SAW, ya, kepada yang punya hadrat Muhammadiyah adalah pada umatku, umat kedua kamu ni, iaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, adakah, ya, umat dua kamu ni, tu Nabi Isa alaihi wasallam Nabi yang afdal salawat wassalam, yang utama alim seperti ini. Disyaratkan kepada Imam Ghazali. Maka jawab keduanya tiada. Nabi Isa, Nabi Musa, dan mimpi jawab. Orang tanya dia, soal tanya, ada tak alim umat kau macam ni? Kata Imam Ghazali, kata tak ada. Nak tunjukkan apa? Darajat Imam Ghazali itu tinggi keilmuan dia dan makam kedudukan dia. Dan demikian lagi barang yang diriwayatkan daripada Imamul Arif Ibnu Malik, daripada Imamul Arif Qutbul Quds, daripada Qutbul Arif Al-Fardul Jami' Abil Abbas Al-Mursi, daripada Syariful Hasani Syekh, iaitulah Qutbul Fard Al-Ghaus, semua pangkat besar ni wali kutub ni.
Iaitulah Asy-Syarif Abil Hasan Ali Asy-Syazili daripada Imam Al-Alim Kabir Ibnu Hirzahum yang dimasyhurkan dengan Ibnu Harazim. Bahawasanya ia menghabarkan, Ibnu Harazim ulama besar tadi, dia ceritakan kehebatan Imam Ghazali ni berlaku benda tu dekat dia sendiri. Dengan ikhlas dia mengaku ni. Tengok cerita dia ni. Iaitulah dia ni ada tersangka tak baik dengan Imam Ghazali. Dia sendiri mengaku. Iaitu dengan Imam Ghazali dan mencela dalam kalamnya dalam Ihya. Dia kata banyak dalam Ihya ni hadis maudhu' lah, hadis ad-dha'af lah, tak boleh pakai, bukan hadis sahih, macam-macam. Ya, baik. Bila berlaku benda tu, dia mengaku sendiri. Dan ketiga itu dicela Imam Ghazali dan menjahatkan sangka pada Imam Ghazali dan mencela dalam kalamnya dalam Ihya Ulumuddin dan menyuruh menghimpunkan naskah Ihya. Dia kata kumpul ke kitab Imam Ghazali sekarang, kumpulkan, dia kata. Ya, mencita atam, membakar. Dia nak bakar kitab Ihya. Siapa ni? Ibnu Harazim ni, ulama besar ni, tapi ulama syariat lah, ulama zahir. Ya. Maka melihat ia akan Imam Ghazali dalam tidur. Bila dibuat begitu, maka antara pergi mimpi kepada ulama ni Ibnu Harazim, ya, dia mimpi menyeru ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi itu. Dan berjalan aku sertanya, maka terkala berhenti kami di antara hadapan Rasulullah SAW dan para syaikhan, dua syekh besar sahabat. Siapa dua syekh besar sahabat ni? Kalau hadis tadi Nawawi Rafi'i, kalau hadis pula apa? Bukhari Muslim. Kalau sahabat, siapa dia? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu dipanggil syaikhan, di situ sahabat. Maka sembah Imam Ghazali, ya Rasulullah, ini yakni orang yang menyangka, ditunjuk pada Ibnu Harazim dalam mimpi. Ibnu Harazim cerita ni, bukan Imam Ghazali kata dia mimpi, kata wah ini dia angkat baku sendiri. Ni Ibnu Harazim sendiri cerita pengalaman yang dia sendiri bermimpi. Mimpi pula Rasulullah SAW. Ada sahabat hebat dua, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya. Dan ketika itu ada Imam Ghazali, maka dia sebut cerita di sini, engkau barang yang engkau berkata, ya, yaitulah Sayyidina Abu Bakar, ada sebut ya Rasulullah, yakni orang ini menyangka bahawa aku berkata daripada engkau barang yang tiada engkau berkata. Mana Ibnu Harazim tuduh bahawa hadis-hadis yang dibawa dalam Ihya itu bukan hadis yang engkau ucapkan ya Rasulullah. Betul atau tidak maknanya? Maka jikalau adalah pekerjaan itu barang yang ia sangka, mana betul, mana silap aku yang menulis dalam Ihya, engkau tak kata, tiba-tiba aku kata engkau kata ya Rasulullah sah hadismu, maka taubatlah aku kepada Allah, kata Imam Ghazali. Siapa riwayat mimpi siapa? Mimpi Ibnu Harazim. Dan jika adalah suatu yang sudah engkau elokkan dia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah hasil bagiku daripada berkat engkau. Manakala kitab itu betul sebenarnya memang sabda engkau, iaitu hasil keberkatanmu ya Rasulullah, maka ambil olehmu bagiku hak daripada, ya, makna khasamku. Ini orang yang musuh yang menuduh aku ni, ambil hak dia, hak orang menuduh. Kemudian maka berdiri di lututnya hingga diberi ia akan kitab Ihya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menilik padanya Rasulullah SAW satu daun, kemudian satu daun. Rasulullah buka lambaran satu-satu, ya, hingga habis. Kepada akhirnya, kemudian maka bersabda Rasulullah SAW, demi Allah bahawasanya kitab ini suatu yang amat elok. Rasulullah kata, tengok ini kitab sangat elok, Nabi kata. Ya, bahkan demi Tuhan yang membangkitkan di kau Nabi yang sebenarnya ya Rasulullah SAW, bahawasanya sangat baik. Kemudian diberi akan dia kepada Sayyidina Umar dan menilik, ya, bagi pada Sayyidina Abu Bakar, begitu bagi Sayyidina Umar pun menilik. Kepada demikian juga kemudian maka berkata ia seperti Siddiq, ya, bagaimana Sayyidina Abu Bakar kata tadilah. Maka menyuruh sallallahu alaihi wasallam menanggalkan kain orang yang menyangka dia itu dan hendak didera akan dia, had menuduh, mana nak dirotan. Bukakan baju Ibnu Harazim dalam mimpi ni. Siapa yang mimpi? Ibnu Harazim sendiri. Yang kena rotan siapa? Dia sendiri. Atau mana keikhlasan dia cerita. Kalau orang lain cerita, orang kata ya ke tidak.
maka menanggal ia akan kain dan dipukul akan dia, kemudian mensyafaatkan dia Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar terjadilah, cukuplah tu ya. Maka kemudian dipukul 5 kali. Tapi dah jalan 5 kali tu. Yang jalan siapa? Sayyidina Umar ni ke ban tu. Dia sebat 5 kali dengan cemeti. Maka sembah ia, ya Rasulullah SAW, sungguhnya ia perbuatan ini kerana ijtihad pada sunnahmu. Dia ijtihad, ya, mungkin tersilap, tak apalah. Dia membenarkan dia, membesarkan dia, maka mengampunkan baginya oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali kita dah tak apalah, saya ampunkan. Kalau tuduh tadi tu silap tu, saya ampunkan ya Rasulullah, cukuplah tu 5 kali lah, ya. Maka terkala jaga Ibnu Harazin daripada tidur. Di mimpi tu dia berbangun dari tidur, memberitahu ia akan taulannya, yakni anak muridnya, dengan barang yang berlaku bagi ni dalam mimpi tadi. Dan duduklah ia 25 hari sakit ia daripada demikian pukulan tadi. 25 hari rasa sakit, ya. Kemudian maka melihat ia akan Nabi SAW di dalam tidur menyapu tangan. Kemudian dimimpi sekali bagi Nabi SAW, Rasulullah sapu tangan, ya, yang mulia tadi, lagi barakah ke atasnya, maka sembahannya daripadanya, maka dipukul akan daku, maka taubat aku. Kata Ibn Hazm, saya pun taubat ya Rasulullah. Setelah pun sapu, ya, kemudian hilanglah sakit tu. Dan kata Abu Hasan Asyazili radhiyallahu anhu, sungguhnya mati ia, siapa? Ibnu Harazin tu, dia wafat, dia meninggal, bekas cemeti yang pada tubuhnya 5 jalur tu, ya, tak hilang tu. Ini dalil kebesaran karamat Imam Ghazali. Walaupun Rasulullah ada sapu baik, tapi kesan tu Allah tunjukkan ada lain. Jadi orang boleh tunjuk zaman, dan dia pun ikhlas. Dia tak tutup cerita tu pada diri dia sendiri, dia ceritakan, ya. Atau dia antara apa, karamah dan mentakikkan kebenaran kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang bersoal dia kata Rasulullah tengok baca-baca, Rasulullah kan ummi, Rasulullah tengok 1 daun, macam mana Rasulullah baca? Kata Rasulullah tak membaca. Itu zaman di dunia tak membaca. Ya, sebab apa Allah Ta'ala jadikan, ni ulama jawab, kenapa Allah jadikan di dunia Nabi tidak membaca? Bukan tak tahu, dia tak membaca. Sebab apa? Nak mengawal tuduhan orang-orang mengatakan jangan dituduh Rasul menulis Quran. Tak baca dia pun banyak orientalis buat jahat. Dan ada satu kitab orientalis, buku orientalis, dia puji Rasulullah A to Z. Dia kata Muhammad ni kalau ada sekarang mungkin habis orang masuk Islam, cukup baik, cukup habis dia puji. Tapi dia makan ujung. Tulisan dia tu memuji Rasulullah tu membawa kita menyangka bahawa Islam adalah dari Nabi, bukan dari Allah. Jahat ke itu. Dia puji habis-habisan, nampak cerdik Nabi ni, seolah-olah Islam ni Nabi buat. Dia jahat ke itu. Padahal Islam adalah dinul wahyu, bukan dinul akal. Itu maknanya disadar dia boleh baca, tak ada masalah. Satu. Dan ada juga ulama yang mentafsirkan mana Nabi itu ummi, bukan makna tak tahu membaca. Ummi apa makna? Keibuan. Ibu ni apa makna? Asal kejadian kita yang melahirkan ialah ibu. Maka asal kejadian kita ialah daripada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jabir, maknanya apa? Kita asal daripada nur baginda sallallahu alaihi wasallam. An-nur tu dia masukkan ummi. Ummi sedia mana nur Rasulullah SAW. Pun ada ulama tafsir itu. Walhasil benda ni tak jadi apa pun, ya. Namanya pertikaian sebenarnya itulah mimpi yang menunjukkan satu kehebatan Imam Ghazali. Maknanya bila kita pegang Imam Ghazali punya kitab ni, satu daripada kalam Imam Ghazali, ruhaniku hadir siapa yang membacanya. Itu cara Quranian lah tuan-tuan, ya. Dan demikian lagi masyhur pula antara setengah daripada orang yang salihin bahawa rohaniah tu Imam Ghazali hadir pada kala membaca kutubnya. Bacalah kitab Imam Ghazali apa pun, rohani dia diizinkan Ta'ala hadir. Nampak tak nampak tu soal lain tuan ni. Demikian je barang disebut oleh Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, ulama hadis besar kan ni, Al-Iraqi, pada kitab ya takhrij ya ahadits Ihya. Dalam dia mentakhrijkan hadis Ihya tu, dia memuji Imam Ghazali, ya, dan dia mengatakan memang rohani Al-Ghazali itu hadir, masya-Allah. Dan Ibnu Subki, dan daripada tabaqatnya dalam tabakat kitab dia, dan lain daripada kedua beberapa karamah yang ajibah, indah-indah pada waktu hidupnya dan kemudian daripada wafat dia. Tu kehebatan Imam Ghazali. Itulah bagi kelebihan. Sebab tu
Kalau tuan-tuan di Melaka lah, mana-mana pun kita tengok, kalau ambil tauliah pejabat agama, dipesan. Kita kalau fiqh, kita ikut mazhab kita lah Syafi'i ya. Dia orang pesan ikut mazhab Syafi'i. Kalau Usuluddin ikut Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau tasawuf ikut Al-Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali. Dia masuk tu. Senar Jawab agama pun dia letak dah itu. Ya. Maknanya apa? Kehebatan Imam Ghazali ini bukan calang-calang. Jadi memberi semangat, dan bila kita belajar kitab dia ni, masya-Allah, orang yang hebat, masya-Allah. Mudah-mudahan kita paling tidak pun dapat syafaat dia di akhirat kelak. Dan satu lagi, maka adalah demikian itu setengah daripada yang amat besar ya jalalnya dan kamalnya kesempurnaan Imam Ghazali, barang yang pada dua tangannya daripada mencarikan adat, dipanggil amrun khariqul lil adah, mana karamat imsa. Maka yang tersebut itu memadalah kelebihan pada orang yang hendak mengiktikadkan dia ya akan besarnya kadarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah radhiyallahu an, fahamnya seperti laut, maka tiada dapat laut itu barang yang ada padanya daripada beberapa jawahir, mana permata-permata yang mahal, dan telah mencengangkan tingginya oleh langit, mana bagaikan langit ketinggian di mana ada langit, barang yang ada baginya daripada zawahir, yaknilah kecemerlangannya. Jadi minhajul abidin ila jannatil alam, ila jannati rabbil alamin, ini dinamakan kitab ni, ya, terjemahkan. Maka maksudku, kata Tuan Pengarang, adalah menterjemahkan maksud kitab Minhajul Abidin. Siapa kata ni? Syekh Daud bin Abdullah Fatani, wali besar yang baca kitab ni pun wali besar rentannya. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan para aulia illah ta'ala. Dalam pahaman daripada jua barang yang lain, dan tinggal baginya ahlinya, dan aku ya taslim, aku serahkan ya empunya minuman. Mana ibarat Imam Ghazali punya ibarat dalam. Jadi Syekh Daud punya hebat tu pun dia kata sekadar yang aku dapat ya mencurahkan, mengambil, taslimkan akan minuman yang hebat dalam kitab dia ini. Maka inilah ketika masuk pada maksud minta tolong kepada Allah Ta'ala, dan kemudian minta istimdad kepada empunya asal madad dan hujatul Islam al-arif billah ar-rabbani Sayyid Syekh Muhammad Al-Ghazali ya ila nafa'anallah bi barakatihi wal muslimin. Mudah Ta'ala berikan keberkatan dia kepada kita semua dan kepada orang muslim umum, dan perterahan pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari yang tidak memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak yang kita kumpulkan, melainkan orang yang menghadap Tuhan dengan hati yang sejahtera. Ya, itu khutbah ringkas daripada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Akan datang kita akan masuk kepada kalam Imam Ghazali sendiri dalam menghuraikan perjalanan kerohanian untuk kita meningkatkan lagi makrifah yang sebenar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata muallif ila akhir, wallahu alam. Ada soalan? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin ala Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafa sunna fi ma baqiya min ajal fa inna khairat kulli anta bina raufur rahim. Allahumma haqqiqna bi haqqil ali qurbi wa aslukna ya Allah masalikal ali jazab. Allahumma jazilna wajzil qulubana anin nazar hatta yankashifa lana arwa anwaru muraqabah wal musyahadah bijayyah sallallahu alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.